aneh mula muncul dan merubah persekitaran di bandar-bandar utama serata dunia. Sesetengah orang ramai yang berada di dalam kubah kelihatan bertukar menjadi raksasa. Dari maklumat yang operatif Zila kumpulkan, alien penakluk akan gunakan power sfera untuk aktifkan kubah pengubah realiti. Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan power sfera tu. Inilah apabila realiti bertukar dalam dunia simulasi. Ayuh anak muda. Kuasa simulasi. Papa, kenapa lambat? Kebenaran tak pernah lambat, tapi tak on time aja. Hello Kanda. Kanda dah sampai mana? Dah setengah jam saya tunggu ni. Ya, Kanda dah on the way dah ni. Yelah, cepat sikit. Ya, Dinda. Apalah Papa ni? Apa? Betul lah on the way kan? On the way nak mandi. Papa, Osman dah sampai. Maaf lambat, Cik. Susah sikit lah nak cari rumah Cik tadi. Hai, buat apalah susah-susah. Kan boleh post saja. Topeng Papa memang tak boleh tanggal Wah, macam manalah nak ambil uduk. Hai, kamu nampak ke kebenaran solat ke ambil uduk ke? Mestilah kena tanggal. Cak. Apa nama panjang Papa Zona? Nama panjang Papa Zona apa? Nama panjang Papa Zona. Hai, ramai betul lah orang nak tahu nama panjang kebenaran. Baiklah, nama panjang kebenaran ialah Papa Zola. Senyumlah sikit. Nak ambil gambar raya ni. Takkanlah nak ambil gambar macam ni, Papa. Kenapa pula? Kata nak makan sedondon. Kan dah sedondon dah ni. Memanglah saya minta sendondon. Tapi bukannya sekali dengan langsir, sofa, alas meja semua ni. Alah, langsir sofa dengan alas meja ni pun nak beraya juga. Cheese. Alah, tak ada benda takutlah, Papa. Cucuk vaksin je. Sakit tu. Tak ada apa, Papa. Macam kena gigit semut je. Yelah tu. Semua besar gajah kan? Papa nak jaga keluarga kan? Lagi ramai orang vaksin, lagi cepat kita benda COVID-19. Aduh, yelah. Demi keluarga, kebenaran, rela divaksin. Apa. Sabar Cik Di. Nak cucuk macam mana ni? Alah, cucuk macam ni je. Saya cuba ya. Macam tu je. Tak sakit pun. Okey. Kebenaran dah ready. Dah ready apa? Dah cucuk dah tadi. Tengok kat bahu tu. Apa? Aduh, sakit. Walaupun kebenaran takut divaksin, tetapi kebenaran lagi takut COVID-19. Dapatkan vaksin dan lindungi keluarga anda dari COVID-19. Papa, nak salam? Selamat Hari Raya Pipi. Maaf Zahir batin. Awak duduk atas tudung saya. Papa duduk atas peri api. Papa. Ya Pipi. Ada orang cakap kan, Papa takut bini. Orang mana yang cakap? Otoy, kawan Pipi. Kamu bagi tahu si Otoy tu. Jangan bagi tahu orang lain ya. Papa. Ya. Apa lagi Pipi? Ada lagi lah orang yang cakap Papa takut bini. Aduh, siapa lagi Pipi oi? Melo, Papa. Kamu bagi tahu si Melo tu. Kebenaran. Mana pernah takut bini? Bini yang tak takut kebenaran. Papa. Bangun, Papa. Dah pukul 9, Papa. Papa nak interview kerja hari ni kan? Apa? Kebenaran kena cepat. Kebenaran dah pun siap.
Pukul 9 apa gelap macam ni? ETV Papa pukul 9 malam kan? 9 pagi lah. Papa, tolong angkat baju kat luar. Macam nak hujan ni. Angkat baju? Yelah. Ni je. Seluar, selimut, kain cadar semua mana? Tadi awak kata angkat baju je kan? Mahalnya. Kena beli dua-dua ke ni? Yelah. Papa dah janji kan? Aduh, macam mana ni? Dah siap ke pipi? Datanglah sini anak Mama. Mama nak tengok ni. Kan bagus macam ni. Beraya boleh, pergi sekolah pun boleh. Papa, nak dukung pipi lengah lah. Pipi kan dah besar. Tak payahlah dukung-dukung. Tak apa. Mari sini, Papa dukung. Pipi sayang Papa. Alamak, dia dah dapat. Lari Papa. Beli kat sini. Murah-murah. Lama pula bersembang. Minta diri dululah ya. Lupa pula. Tidak. Mama, tidak. Yeay, Papa jadi. Kejar dia. Papa, bangun Papa. Pipi. Kenapa ni? Papa, esok ada seni. Teacher suruh bawa cat air, putih kapas, pan, bros water, pelet, kain buruk. Mama, Pipi nak bintang. Yeay. Yang ni sandwich, timun, buah dan air kotak. Oi, comelnya sarapan Pipi. Papa punya tak ada ke? Mestilah ada. Dah kan dah. Habiskan ya. Kesarapan apakah yang berlubang-lubang ni? Misi kebenaran, turunkan berat badan. Berjogging, skipping, angkat berat. Tak lama lagi, 1 pack ni akan jadi 6 pack. Papa, makanan tengah hari dah siap. Sedapnya dia masak. Nyam. Hilang dah 1,200 kalori. Tapi tambah balik 2,000 kalori. Oh no. Papa, hari ni nak makan apa? Kari ayam nak? Nak. Sambal udang? Sedap tu. Boleh juga. Sekap 3 rasa? Mestilah nak dini kebenaran. Kalau macam tu, Papa masaklah ya. Aduh, kebenaran dah terkena. Papa, saya letak sampah kat sini ya. Nanti bawa turun tau. Papa, nanti bawa turun tau. Berabuk betul lah. Berapa lama tak gosok ni? Rantingnya, daunnya, penuh. Sabar je lah. Papa, dah tu. Mama suruh turun ni.
Mama kata dah tak marah dah. Awak dah tak marah dah? Saya turun ni. Janji tak marah Iya, saya janji. Awak tahu tak? Dekat kedai tadi ada perempuan tu, muka dia sebiji macam awak. Oh, ya ke? Cantik. Mestilah. Tak cantik. Kejap, maksudnya saya tak cantik lah kan? Hai Dinda, mana ubat pening dol? Ya, Kanda. Ada dalam laci depan TV tu, Tak ada pun. Adalah. Carilah betul-betul, Kanda. Tak ada pun. Aduh, memang tak ada lah Dinda, oi. Yang ni apa? Otoy, apa cita-cita Otoy bila besar nanti? Cita-cita saya nak jadi jutawan. Percaya saya. Ayah Otoy jutawan ke? Tak, cita-cita dia pun nak jadi jutawan juga. Oh my God! Papa, boleh tolong ambilkan air? Aduh, kebenaran baru nak duduk. Panasnya hari ni. Aircon pula rosak. Papa! Oi, pipi bawa kopi ais. Sorry, Papa. Selamat hari bapa, Papa. Terima kasih, pipi. Susah-susah je hantar air. Kenapa semua gambar pipi je? Gambar saya tak ada ke? Mama, tengok sini kejap. Oi, cantik. Lagi posing. Lagi. Dia. Mama. Tengok ni, banyak gambar awak saya ambil. Cantik kan? Kenapa ambil gambar macam ni? Padam cepat. Aduh. Tadi awak juga yang suruh ambil gambar banyak-banyak. Papa! Pipi, kilat tu. Bahaya. Papa, tak balik lagi ke Mama? Sabar ya, Pipi. Kejap lagi, Papa baliklah tu. Papa dah balik. Papa! Maaf ya, Pipi. Hadiah Pipi basah sikit. Nanti Papa keringkan ya. Tak apa, Papa. Papa lah hadiah yang terbaik untuk Pipi. Mama pun sama. Apa nama tadika anak Encik? Tadika alah, Tadika yang kala-kala tu. Bukanlah. Tadika warni. Apa nama kawan baik dia? Kawan baik dia nama Bunga. Bunga kertas kot. Ke Bunga Rafflesia. Ke Bunga tai ayam Kawan baik dia nama Melur. Ada juga kawan lain macam Vijay, Otoy, Chia, Tini, Encem dan Anti. Bila hari jadi dia? Senang je. Sudah tentulah hari jadi beliau sama dengan hari beliau dilahirkan. Papa! Kenapa Pipi? Cepat, Papa. Ada orang jerit-jerit kat luar tu. Kita kena tolong dia. Jom Pipi. Aiskrim. Jerit jual aiskrim rupanya. Baru ingat nak tolong. Tak apa. Papa boleh tolong belikan aiskrim untuk Pipi. Terima kasih ya. Saya beli. Ui, sedapnya ayam goreng ni. Ada Mia lah, Papa. Aduh, kesiannya Miau ni. Kesian dia, Papa. Kaki dia tak boleh gerak. Hujan pula tu. Mesti dia lapar ke, Papa? Papa bagilah ayam goreng tu. Bagi ayam goreng? Ni. Aduh, macam mana ni? Kebenaran pun nak makan ayam juga. Alah,
Papa belilah lain. Nah, Miau. Makanlah ayam ni. Hei, dia berlari lah Pipi. Hei, kita dah kena scam. Hei, ayam kebenaran. Papa tak puasa ke? Alamak, Papa terlupa lah. Tak apa, Papa. Kalau terlupa, masih boleh teruskan. Oh, okey. Teruskan puasa lah, Papa. Bukan teruskan minum. Oh, no. Ini Papa saya. Ini pula perut Papa saya. Perut Papa boleh digunakan untuk tutup pintu, untuk tutup peti ais, untuk tutup pintu kereta. Dan yang paling penting, boleh digunakan sebagai bantal. Papa. Kalau kumuh-kumuh, batal tak puasa? Mana batal Pipi, oi. Kalau minum, barulah. Yang kamu kumuh-kumuh dengan air sirap tu kenapa? Buang semula. Kebenaran dah balik. Ada tak barang yang saya pesan tu? Apa yang awak beli ni? Barang yang awak pesan tu lah. Tengok ni. 1 ikan, 2 telur, 3 mentega, 4 beras, 5 roti. Betul lah kan? Sedia semua? 1, 2, 3. Kenapa Otai tak lari? Sebab teacher cakap 1, 2, 3 je yang lari. Otai nombor 4. Okey, Papa. Cuba jawab ni. Kalau Papa salah, tapi Mama betul. Jadi, siapa yang betul? Mestilah Mama yang betul. Kalau Papa betul, tapi Mama salah. Macam mana pula? Papa lah yang betul kan? Salah. Mama juga yang betul. Kalau Papa salah, Mama pun salah. Alamak. Dua-dua salah? Salah. Jawapannya, Papa tetap salah. Tak apalah, Papa. Esok cuba lagi, okey? Hai, kesalahan apakah ini? Okeylah, Baby. Good night. Pipi tahu tak Pupu boleh bercakap? Pupu mana boleh cakap, Papa? Semestinya boleh. Tengok ni. Pupu mau ikan ni tak? Tengok, dia cakap dia mau. Papa, Pipi, tak eloklah makan mi segera ni. Kenapa pula? Sedap ni. Betul tu. Sedap. Jiran sebelah rumah kita ni makan mi segera sejak kecil. Sekarang dah masuk hospital tau. Dia sakit apa? Dia aksiden petang semalam lepas beli mi segera. Apa? Wah, ada orang main mercun lah, Papa. Jom kita main juga. Mercun? Ingat kebenaran budak-budak ke? Lelaki sejati macam kebenaran ni. Mana main mercun-mercun ni? Papa takut mercun kan? Apa pula? Kebenaran tak pernah takut apa-apa. Orang mercun! Tadi kata tak takut. Kantoilah pula. Kau tahu tak apa arti kemerdekaan? Tahu. Boleh main sama-sama. Boleh belajar sama-sama. Saya tahu. Boleh makan sama-sama. Tapi saya tak makan sayur. Pipi dah faham. Arti kemerdekaan tu, kita hidup aman dan harmoni sama-sama. Otak pun tahu. Kita boleh warna dinding sama-sama. Selamat menyambut Hari Merdeka. Kekalkan kemerdekaan, kekalkan keharmonian. Kenapa dengan mama kamu ni, Pipi? Papa mesej tak reply. Call pun tak angkat. Mama kan kat rumah naik pi. Kenapa, Papa? Ni tak nampak ni? Telefon dia tertinggal. Tengok tu. Ni dah call tak angkat juga. Aduh. Nasi kandar? Tak nak. Tom yum? Tak nak juga. Pasta? Ish, tak nak.
Burger itik. Aduh, habis tu nak makan apa ni Dinda oi? Kanda lah yang pilih. Aduh. Papa, bangun Papa. Aduh. Terkejut perut kebenaran. Tengok ni Papa. Joyo? Apa benda ni Pipi? Ni nama untuk menyatu lah Papa. Yang ni Joya, yang ni Joyo. Apa punya nama lah macam ni? Tak unik langsung. Bagilah nama yang unik sikit. Macam Tolong. Nama dia Tolong? Iyalah. Nanti kalau dia hilang, kita jerit lah. Tolong! Tolong! Barulah semua orang datang nak tolong. Papa ni, Pipi tak naklah nama macam tu. Datuk nak bagi nama apa? Kenapa muka miau tu? Dia senyum pula. Bawa apa ni Pipi? Dia pupu lah Papa. Harap muka saja comel, tapi pupu merata-rata. Kita namakan dia pupu je lah. Papa, Pipi, pupu. Tips elak suami berfikir dan isteri bermasam muka. Kanda, kita nak makan mana hari ni? Cuba teka mana Kanda nak bawa Dinda. Kedai nasi biryani kot. Dapat lagi mendapatkan. Yeay, Dinda suka. Begitulah tipsnya, wahai suami-suami di luar sana. Papa, maghrib pukul berapa? Pukul 7 ke 7.30 lupalah. Papa, maghrib pukul berapa? Maghrib untuk Kuala Lumpur dan kawasannya sewaktu dengannya 7.27. Kalau Kedah, Zon 1, 7.32. Kodiang, 7.33. Sandakan Sabah, 6.22. Sibu Sarawak, 6.49. Brunei atau Brunei? Awak, jangan lupa pasang alam untuk sahur esok ya. Okey, no problem. Saya suruh pasang alam dekat handphone. Bukannya pasang alam kat telinga saya. Alamak! Salah ke? Apakah kebenaran? Allahu Akbar. Papa, dah azan dah. Hausnya. Ingat ya Pipi, bajet kita RM10 je tau. Baik, Papa. Wah, banyaknya makanan. Papa, kita bayar semua ni guna RM10 je kan? Semestinya tidak. Inilah akibat ke-QRan yang tidak terkawal. Aduh, ambillah duit kebenaran. Kenapa banyak sangat ni? Kebenaran nak bantu peniaga kecil je. Bantu peniaga kecil ke? Bantu perut Papa yang kecil? Papa ni. Dah bantu peniaga kecil, tapi dapat pula murtabak kecil, roti John hangit, kari pak pula, inti oksigen. Alamak, oksigen Papa dah turun. Makan lagi Papa. Makan lagi Papa oksigen ni. Wah. Sedap betul. Saya buat special untuk awak. Penuh dengan ayam dan kentang. Inilah dia, kari pap yang kita nanti-nantikan. Tanpa oksigen, padat dengan inti. Inilah dia, kari pap anti oksigen. Kalau jual ni, pasti laris dan laku. Dasar. Mari beli kari pap AO kebenaran. AO tu apa pakcik? Anti oksigen. Anti oksigen? Mana? Sedap ke ni? Ya, sedap gila. Kentang empuk. Ketulan ayam besar-besar. Kulit rangup. Dah rasa tadi. Rasa hingga menjilat jari. Tadi tu bila pakcik? Sedap betul lah kari pap AO ni. Itulah, dah nak habis dah tadi. Nasib baik pakcik tadi sedekah kat kita kan?
Ni ambil lah. Ambil. Pakcik beli lebih tadi. Betul ke pakcik? Apa pula yang tak betul? Bulan mulia ni kenalah kejar pahala. Tapi pakcik berbuka apa nanti? Pakcik dah berbuka tadi. Separuh hari. Macam salah konsep je pakcik ni. Sesat lagi menyesatkan. Customer semalam. Nak beli lagi ke bang? Dah beli dah. Tu. Apa? Dia dah ambil customer kita. Pakcik, nak tanya, kari pap ada lagi? Ada. Banyak lagi. Dah beli ke? Taklah, tanya je. Yes, hello. Hey, 2 of each, please. I'm from London, you know. Okey, siap. Yes, sir. Yes, thank you. Welcome, come again. Allahu Akbar, Allah. Betul-betul rasa tom yum lah. Pedas, manis, masam, semua cukup. Papa. Mana lagi sedap? Yang mama buat ke yang ni? Cakap betul-betul, Papa. Bulan puasa ni, tipu dosa. Good night, Papa. Jangan lupa tahajud ya. Aduh, jujur pun kena tidur luar. Good night. Itu ex anak murid Papa lah. Alamak, cikgu Papa dah nampak kita. Boy, mari sini, berikan di mak cikgu. Boy, kuasa 7. Saya nak kari pap seketul. Seketul je. Mana yang lain? Kacang lupakan kulit. Bertuah punya anak murid. Ya, makcik. Nak beli apa? Makcik? Umur saya baru 29 tahun. 29? Sama dengan makcik saya. Awak ni, panggillah adik ke kakak ke. Panggilan makcik ni sensitif tau. Mari. Beli, dek. Hujan lebat ni. Tak ada customer. Ya Allah. Turunkanlah rezeki kepada kami sederas hujan yang mengalir. Amin. Amin. Pandai anak papa. Tapi apa kita nak buat dengan kari pap banyak-banyak ni? Kita sedekahkan kari pap ni kat masjid nak. Elok lagi ni. Masih panas. Alah Papa, kan Mama berbuka kat sana. Mesti mereka suka. Makanan free kan? Siapa tak suka? Banyaknya kari pap. Hari ni jualan slow sikit lah tu Abah. Tu yang saya sedekahkan ni. Sedap. Cuma ada kurang sikit je. Kurang apa? Masin, pedas? Kekurangan kasih sayang. Kamu ni. Nah, ni resepi kari pap. Kari pap Umi. Cubalah. Anda nak tahu. Siapa yang sedekahkan kari pap tadi? Sila tampil ke hadapan. Alamak. Tok Abah, betul ke resipi yang Tok Abah bagi tu? Ni Encik Pap, apa-apanya? Aduh, naiklah ke menara. Tok Imam dah panggil. Sesungguhnya, kari pap ini sedap. Kulitnya rangup. Ayamnya banyak. Rasanya cukup balance sekali. Yang kebenaran. Memang mantap. Sedap. Pakcik! Ada lebih ni. Ambillah untuk berbuka. Terima kasih. Tapi yang ni pakcik bayar ya.
Terima kasih, Pakcik. Sama-sama. Bagus betul lah anak muda sekarang ni. Masa belajar pun sempat berniaga lagi. Kami sebenarnya berniaga ni nak kumpul duit, beli tiket flight balik ke Sabah. Kenapa tak naik bas je? Kelakarlah Pakcik ni. Apa salah kebenaran? Bukanlah kebenaran nak berbuka ni. Ramainya. Dah jadi bazar. Alhamdulillah, makin ramai customer. Kalau saya lakukan Cik Papa, saya akan jadikan gerai ni one stop center. Dari bazar ke Papazar. Jual set lengkap makanan dan minuman. Papazar? Orang datang sini boleh balik terus. Kaya! Sini ada jual air tak? Air? Sini tak jual air, dek. Tapi kedai depan tu ada jual air. Sedap. Kalau adik nak murtabak padu, kedai tu. Kalau mi goreng, kat depan akak tu. Kenapa Papa promote kedai lain pula? Alah, Papa. Tak apa, Pali. Rezeki kita kongsi sama-sama. Nah, Bang. Terima kasih ya. Ish, tak patut betul lah. Tak hormat orang langsung. Kenapa marah-marah tu, Pali? Puasa ni tak baik marah-marah, Pakcik. Ni. Siapa punya kerja tinggalkan air bandung atas meja? Tengah hari, bulan-bulan puasa pula tu. Air bandung? Uish, bahaya kalau ada budak yang terminum. Iya. Dah lah air tu manis. Nak budak kena kecil manis ke apa? Fikirlah sikit. Manis. Ish, Papa ni. Lampaknya Papa buat kerja. Papa penat lah. Papa kan puasa. Pipi pun puasa lah, Papa. Wah, bersihnya pipi lak tingkap. Pandai anak Mama. Saya ni tak pandai ke? Mestilah pandai. Rajin pula tu. Lap tingkap pun bersih dan laju. Bersih dan laju. Memang suami misali. Memang. Saya memang suami misali. Bukan lap tingkap je. Cat rumah pun dia. Betul. Mop lantai, vacuum dan sapu sampah pun dia. Ya, betul. Apa lagi nak sapu ni? Tadi Papa cakap penat. Mana ada penat? Para sahabat pun beberapa waktu puasa tau. Wah, banyaknya makanan. Makan banyak sikit ya, kasih kuat. Hari ni kita nak bershopping raya. Saya masak menu sahur special. Ada telur bungkus, fish and chip tempatan, dan yang paling special, onion rings untuk pembuka selera. Kenapa mata kebenaran ni? Salah nampak ke apa ni? Macam kuat je, Mama. Aduh, habislah, kuruslah, bukan kebenaran. Penatnya. Inilah akibat ikut perempuan bershopping. Papa, jamlah siap-siap pergi terawih. Papa tak larat lah. Ini kan sebelum malam terakhir. Otai ada pesan. Kejarlah ganjaran 10 malam terakhir Ramadan. Bukan bekerja-kerja bershopping sakan. Kebenaran dah pun ready. Jom terawih. Lepas tu malam ni kita berqiyamul lail. Berkesanlah nasihat Otai. Soalan ini bernilai 1 juta ringgit. Apakah warna baju raya tahun ini? Biru dah pakai tahun lepas. Hijau sama dengan langsir. Oren buat muka nampak gelap. Alah, coklat tak cantik. Aduh, susahnya. Susah ya. Gunalah talian hayat. Pipi, tolong Mama kamu pilih cepat. Pipi rasa warna pink lah, Mama. Warna pink. Okey, setuju. Kita lock warna pink. Adakah anda pasti? Pasti. Nampaknya kita sudah ada pemenang. Tahun ini kita akan pakai baju warna pink. Tapi pink yang mana satu ya? Pink fuchsia ke? Bubblegum ke? Ke blush, Mama? Atau punch?
Pelan, pan. Apa ni? Nampaknya talian hayat dah jadi talian sepanjang hayat. Lama lagi lah, oi. Aduh, bila nak sampai ni? Ngantuk je. Awak ni, bahayalah memandu kalau mengantuk. Marilah saya bawa. Boleh juga. Saya nak rehatkan mata sekejap ya. Tadi kata mengantuk. Kenapa tak tidur? Saja je nak tengok jalan. Bak kata berpatah. Jauh perjalanan. Luas pemandangan. Ngantuk je. Hui, kuih siput. Biar saya tolong. Pipi pun. Pipi pun nak tolong juga. Boleh. Buat macam ni. Ambil sikit, gulung dan jadi. Macam ni ke Mama? Pandai Pipi. Papa pula. Siap. Saksikanlah kuih siput kebenaran. Apa awak buat ni? Pali, nak buat apa dengan guni beras tu? Saya nak bayar zakat lah. Kenapa tak bayar guna duit je? Tak pun QR, lagi senang. Tak strong lah guna duit. Bayar guna beras, barulah strong. Seterong lah kodon. Hari ni puasa ke tak? Kurang strong sikit. Agaknya beras banyak-banyak ni nak bayar fidyah kot. Denda sebab tak ganti puasa. Kebenaran dah ready. Saya pun dah ready. Apa semua ni? Kejap Papa. Ada satu lagi beg. Bukan rumah Nek P dekat je ke? Pipi pun dah ready. Pipi pun sama. Wah, gembira ya Papa. Kebenaran sentiasa gembira. Tapi macam terlebih gembira je. Untuk pengetahuan kamu, esok merupakan satu-satunya hari di mana orang perempuan akan meminta maaf. Tak sabarnya esok. Kawan anak RM1. Anak sendiri RM10. Isteri tercinta RM100. 200. 300. Kad beg suami dan rantai emas. Bela duit kebenaran. Assalamualaikum. Kami datang nak raya. Waalaikumsalam. Jemput masuk. Pali pun ada. Raya kan. Okey semua. Masuk. Rumah ni kurang-kurang duit hijau ni. Cepatnya nak balik. Nak duit raya. Kan dah kata hijau. Yeay! Terima kasih Pakcik Papa. Okey. Lepas ni kita cari rumah duit merah pula. Kenapa bagi duit kat Pakcik Pali? Kami bagi komisen sebab bawa kita orang pergi beraya. Bahaya budak-budak jalan sendiri. Kenalah ada orang tua temankan. Saya lah tu. Pali, kamu ni bila nak kahwin? Belum jumpa jodoh lagi lah, Nek. Kerja pula. Bila kamu nak kerja? Kerja? Yang tu belum ada rezeki laginya, Nek. Nek P, tak eloklah tanya macam tu dekat tetamu. Yelah. Zola, bila Pipi nak dapat adik? Pelik betul lah cuaca lepas raya ni. Kenapa Papa? Jemur baju,
Tapi poket yang kering.